Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Almara Isa binti Muhammad Saiful, Kod Sekolah BBA 3035. Hai kawan-kawan, pernahkah kita terfikir apakah yang menjadikan seseorang pemimpin itu hebat? Adakah pangkatnya, kekayaannya, atau keberaniannya membuat perubahan? Persoalan inilah yang diketengahkan dalam sebuah novel menarik yang akan saya bicarakan pada hari ini, iaitu buku bertajuk CEO Baru, karya penulis terkenal negara kita Osman Ayub. Buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2013 dan mengetengahkan kisah kepimpinan dalam dunia korporat yang penuh cabaran. Pengkelasan di buku ini 899.23 iaitu fiksyen bahasa Melayu. Novel ini berkisah tentang seorang tokoh utama yang bernama Dr. Fazlan, seorang tokoh profesional yang dilantik sebagai ketua pegawai eksekutif atau CEO baharu di sebuah syarikat yang sedang mengalami kemerosotan prestasi. Bayangkan syarikat tersebut menghadapi pelbagai masalah seperti pengurusan yang tidak cekap, sikap pekerja yang kurang berdisiplin, serta budaya kerja yang tidak produktif. Apabila Dr. Fazlan mula memegang jawatan tersebut, beliau menyedari bahawa tugasnya bukanlah mudah. Beliau perlu memimpin sebuah organisasi yang sedang bergelut dengan masalah dalaman dan tekanan persaingan perniagaan. Namun begitu, sebagai seorang pemimpin yang berwawasan, Dr. Fazlan tidak hanya memerhati keadaan tersebut. Beliau bertindak dengan memperkenalkan pelbagai perubahan dan strategi baharu untuk memperbaiki prestasi syarikat. Beliau menekankan disiplin kerja, meningkatkan kecekapan pengurusan serta menggalakkan kerjasama dalam kalangan pekerja. Walau bagaimanapun, setiap perubahan pasti ada cabarannya. Tidak semua pekerja dapat menerima perubahan yang dilakukan. Ada yang mempertikaikan keputusan beliau. Malah, ada juga yang menentang usaha yang dilakukan. Di sinilah kehebatan watak Dr. Fazlan terselah. Beliau tidak mudah berputus asa. Dengan kebijaksanaan, ketegasan dan kesabaran, beliau terus memimpin organisasi tersebut ke arah perubahan yang lebih baik. Dengan kebijaksanaan, ketegasan dan kesabaran, beliau memperkenalkan strategi baharu dan akhirnya membawa syarikat tersebut ke arah kejayaan. Novel ini sangat menarik kerana memaparkan realiti kepimpinan yang sebenar. Ia mengajar kita bahawa menjadi seorang pemimpin bukan sekadar memegang jawatan yang tinggi, tetapi memerlukan keberanian, tanggungjawab serta kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Selain itu, terdapat pelbagai nilai murni yang boleh kita pelajari daripada novel ini. Antaranya ialah nilai kepimpinan yang berintegriti, sikap bertanggungjawab, kerjasama dalam organisasi, serta keberanian menghadapi cabaran. Novel ini juga memberi pengajaran bahawa perubahan adalah sesuatu yang penting untuk mencapai kemajuan. Tanpa keberanian untuk berubah, sesebuah organisasi akan terus berada di takut lama. Seorang pemimpin yang hebat bukanlah yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang berani bangkit selepas kegagalan. Dari segi gaya bahasa, penulis menggunakan bahasa yang mudah tapi berkesan. Penceritaannya tersusun dan mampu menarik minat pembaca untuk terus mengetahui perkembangan cerita hingga ke penghujungnya. Sebuah buku mungkin kelihatan kecil di tangan kita, tetapi kandungannya mampu membentuk cara kita berfikir, bertindak dan memimpin masa depan. Sebagai kesimpulan, buku CEO Baru merupakan sebuah karya yang sangat menarik dan syarat dengan pengajaran. Novel ini bukan sahaja menceritakan kisah kepimpinan dalam dunia korporat, malah memberi inspirasi kepada pembaca untuk menjadi individu yang berani, bertanggungjawab dan berintegriti dalam kehidupan.
Oleh itu, saya amat menggalakkan rakan-rakan semua untuk membaca buku ini kerana melalui pembacaan, kita bukan sahaja menambah ilmu, malah membentuk jati diri dan kepimpinan dalam diri kita. Sekian sahaja bicara buku saya pada hari ini. Terima kasih.